kita tahulah history macam mana, form kita macam mana menentang dengan Real Madrid ni. Walaupun musim lepas menang, tapi kebiasaannya form kita tu dia dah jadi macam bitter rival pula. Macam main dalam satu liga. Dan form Real Madrid sekarang ni cantik lah. Okay lah, Mbappe probably top 3 sekarang ni striker berada bersama dengan Erling Haaland dan juga Harry Kane. Jadi aku expect memang Real Madrid yang datang tu bukan Real Madrid yang musim lepas lah. Kylian Mbappe tengah menggila sekarang ni di Real Madrid dan juga di Perancis. Jadi sebab itulah aku rasa perlawanan Frankfurt ni penting untuk at least dapatkan balik 3 mata tu sebelum berjumpa dengan Real Madrid, dan juga untuk mengekalkan tempat kita tu lah. Sebab aku tengok historically lah untuk musim lepas, format baru Champions League tu, kalau automatic qualification 16 point. Jadi sekarang ni Liverpool dah dapat 3 mata, jadi perlukan lagi 13 mata. 13 mata dengan berbaki lagi berapa? 6 perlawanan. Doable lah actually benda tu. Dia cerita ada Liverpool kena mulakan step pertama tu dengan menang menentang dengan Frankfurt.